Dalam masa terdekat, raksasa misteri muncul di seluruh dunia dan mula membunuh manusia sehingga hanya beberapa orang yang terselamat. Makhluk-makhluk ini mempunyai perisai yang sukar dan buta, jadi mereka mengikuti bunyi untuk memburu mangsa mereka. Pada hari ke-89, keluarga Albert pergi ke bandar untuk mendapatkan bekalan dari pasar raya. Mereka bergerak dengan teliti dan tidak bercakap, sebaliknya mereka berkomunikasi melalui bahasa isyarat Amerika atau ASL yang mereka tahu kerana anak perempuan Regan adalah pekak. Anak bongsu Bao mencapai sebuah pesawat ulang-alik mainan di atas rak dan hampir tidak dapat memahaminya, menyebabkannya jatuh. Syukurlah Regan menangkapnya sebelum ia dapat membuat bunyi. Sementara itu, bapa Lee merebut beberapa perkara yang diharapkan dapat meningkatkan isyarat di radio mereka. Apabila mereka hendak pergi, Bao membawa pesawat ulang-alik mainan. Bagaimanapun, Lee membawanya dan menghilangkan bateri, menjelaskan bahawa mereka tidak boleh membawanya kerana ia terlalu kuat. Sebaik sahaja Lee, isterinya Evelyn, dan adik-beradik yang terakhir keluar dari kedai, Regan memberikan Bao kembali, dan Bao diam-diam mengambil bateri. Keluarga itu mula pergi ke rumah mereka dengan berjalan kaki tanpa alas kaki di laluan pasir yang telah mereka sediakan untuk berjalan bekalan. Apabila mereka menyeberangi jambatan, Bao memasukkan bateri ke dalam mainan dan menghidupkannya, menyebabkan banyak bunyi. Ini menarik raksasa dan pada masa Lee bertindak balas terlambat, Bao sudah mati. Menjelang hari 472, Evelyn adalah 9 bulan mengandung. Dia akan melahirkan tidak lama lagi sehingga dia kerap memeriksa vitalsnya sendiri dan mendengar degupan jantung bayi. Marcus dan Regan plaster dinding bilik bayi dengan akhbar untuk membuangnya. Di ruang bawah tanah ladang, Lee memantau keluarga melalui sistem pengawasan. Dia mendapat nota kebolehan makhluk dan banyak akhbar mengenai subjek itu, tetapi dia tidak menemui bagaimana untuk mengalahkan mereka lagi. Setiap hari dia menggunakan radio untuk menghantar SOS. Isyarat tidak sia-sia, dan setiap malam dia membakar api di atas silo. Penduduk di ladang-ladang yang jauh selalu mengembalikan isyarat. Untuk makan, Evelyn memasak di dalam lubang di lantai dan makan tanpa menggunakan apa-apa perkakas. Tanda-tanda dalam permainan papan kanak-kanak juga telah digantikan dengan kepingan yang diperbuat daripada kain. Suatu petang, Marcus secara tidak sengaja mengetuk lampu minyak dan menyebabkan api kecil. Lee segera bergegas untuk meletakkannya, tetapi bunyi yang terhempas mungkin menarik makhluk. Suara di luar membuat Lee mengintip dan mujurlah, ia hanya beberapa rakun. Lelaki kecil itu melarikan diri dan dibunuh oleh raksasa di luar ladang. Selepas itu Lee bekerja untuk menguatkan bantuan pendengaran untuk Regan dengan kepingan dari radio. Evelyn mengganggu dia dan mereka berkongsi masa yang manis dengan menari sambil mendengar muzik di earbuds. Pada hari 473, Regan berjalan melalui rumah dengan melangkah pada tanda cat hijau untuk tidak menyebabkan mana-mana sungai. Apabila dia hendak memasuki ruang bawah tanah, Lee membawanya pergi dan mengingatkannya, ruang bawah tanah itu tidak terhad. Kemudian dia memberinya udara pendengaran yang diubah suai, tetapi dia tidak mahu kerana mereka tidak pernah bekerja. Beberapa saat kemudian Evelyn mengajar Marcus math tetapi mereka terganggu oleh Lee yang mahu mengambil Marcus dalam pelajaran memburu. Regan juga mahu pergi, tetapi Lee tidak membiarkannya kerana ia terlalu berbahaya untuk keadaannya. Hancur, Regan pergi ke biliknya dan mendapati bantuan pendengaran Lee dibuat. Dia mencubanya tetapi ia tidak berfungsi. Kemudian dia membungkus beg dan meninggalkan rumah untuk melawat kubur Bao di jambatan. Regan mengambil pesawat ulang-alik, merampas kabel yang menyebabkan bunyi bising, dan meletakkannya di peringatan itu. Di sungai, Lee mengambil ikan dari jaring yang dipasangnya. Apabila dia meletakkannya di atas batu, ikan itu mengelilingi dan Marcus takut, tetapi Lee menghentikannya dari berlari. Dia menjelaskan bahawa bunyi-bunyi yang kuat di sungai menutupi bunyi yang lebih kecil. Kemudian mereka pergi ke air terjun dan Lee mengajar Marcus bahawa mereka boleh menjerit di sana tanpa bahaya. Sebaik sahaja mereka mempunyai ikan yang cukup, Lee dan Marcus pulang ke rumah dan menjumpai badan wanita di dalam hutan. Ada seorang lelaki tua yang berdiri berdekatan dan Lee membuat isyarat untuk meminta kesunyian, tetapi lelaki itu tidak dapat menangani kesedihan dan jeritannya. Lee segera mengambil Marcus dan berjalan untuk bersembunyi di belakang pokok, di mana mereka diam ketika raksasa tiba dan membunuh lelaki itu. Di rumah ladang, Evelyn naik ke tingkat atas dengan beg Dobby yang ditangkap pada kuku. Dia menarik sehingga dia mendapat beg itu secara percuma, tidak menyedari bahawa dia terdedah kuku tajam. Beberapa saat kemudian, dia terkejut melihat airnya telah pecah lebih awal.
Dia bergegas ke ruangan bawah tanah dan secara tidak sengaja langkah-langkah di kuku, menyebabkan dia menjatuhkan bingkai gambar kaca. Menguruskan untuk tidak menjerit, Evelyn memastikan untuk menghidupkan lampu merah di luar sambil melihat sudah ada raksasa di tingkat atas. Lampu dilihat di kejauhan oleh Lee dan Marcus, yang mula berlari ke ladang. Selepas menubuhkan pemasa, Evelyn menyembunyikan di belakang dinding dan menutup mulutnya sebagai raksasa memasuki ruang bawah tanah. Tiba-tiba pemasa itu hilang dan sementara makhluk melompat ke atasnya, Evelyn bergegas ke tingkat atas hanya untuk mencari makhluk lain. Dia berjalan ke tingkat pertama dan masuk ke dalam tap mandi, bergelut dengan kontraksi ketika binatang mencari rumah. Di luar, Lee memberitahu Marcus untuk membuat gangguan. Marcus menetapkan beberapa bunga api di lapangan, menyebabkan beberapa letupan kuat yang menutupi jeritan Evelyn ketika dia melahirkan anaknya. Regan melihat bunga api dari jambatan dan mula pulang ke rumah sementara Lee mendapati senapangnya dan memasuki rumah. Berikutan jejak darah, dia memasuki bilik mandi dan panik apabila dia melihat tap itu kosong. Bagaimanapun, Evelyn bersembunyi di bilik mandi dengan bayi lelaki yang sihat. Kemudian Lee mengambil Evelyn dan bayi ke kandang di mana mereka menyediakan bilik khas. Dia menutup lubang sebelum raksasa itu dapat mencari mereka dan ketika bayi mula menangis, Lee meletakkan topeng oksigen di wajahnya dan menempatkannya di dalam peti kayu, di mana tangisannya teredam. Sebaik sahaja Evelyn bangun, Lee meninggalkannya dengan bayi dan keluar untuk mencari anak-anaknya yang lain, tanpa menyedari raksasa memecahkan beberapa pipe air. Di lapangan, Marcus takut apabila dia mendengar beberapa bunyi dan mula berlari, hanya untuk mengetuk dirinya dari berlari ke traktor. Tidak lama kemudian Regan tiba dan berhenti apabila dia melihat cahaya lampu suluh Marcus. Raksasa cuba mendekati dia dari belakang, tetapi bantuan pendengaran Regan menghasilkan kekerapan tinggi yang menakutkan makhluk itu sementara juga mencederakan telinga Regan. Selepas itu Regan mengikuti cahaya dan mendapati Marcus. Adik-beradik memeluk sebelum memanjat silo, di mana mereka memulakan api untuk mendapatkan perhatian Lee. Malangnya mereka kehabisan cecair yang lebih ringan dan api mati. Di kandang, Evelyn akhirnya melihat air kerana ia membanjiri bilik. Kotak bayi terapung dan ada raksasa yang berdekatan. Ketika makhluk itu menyelam, Evelyn sangat berhati-hati sampai ke peti dan mengambil bayi pada masa yang sama makhluk itu muncul semula 1 inci. Kemudian dia perlahan-lahan mundur dan menyembunyikan di sudut di belakang air yang jatuh. Sementara itu, adik-beradik berhujah apa yang perlu dilakukan. Marcus secara tidak sengaja jatuh melalui menetas ke dalam silo yang dipenuhi bijirin dan pintu yang patah di dekatnya. Pada masa yang sama Lee mendapati perkara-perkara Marcus dan memanjat traktor, melihat anak-anaknya tetapi beberapa raksasa bergerak ke arah silo. Apabila Marcus mula tenggelam ke dalam bijirin, Regan melompat masuk juga dan menolak pintu untuk dia mendaki. Sekarang Marcus selamat tetapi satu tenggelam adalah Regan, jadi Marcus meraihnya dan menariknya keluar. Pada masa itu raksasa masuk ke dalam silo dan anak-anak menggunakan pintu sebagai perisai. Sekali lagi, bantuan pendengaran Regan bertindak balas dan padangnya menakutkan binatang itu, meninggalkan lubang di dinding. Lee tidak lama lagi sampai ke silo dan lampu suluhnya adalah tanda untuk anak-anak keluar. Mereka dapat mendengar raksasa yang berdekatan, jadi Lee membuat anak-anak bersembunyi di dalam truk ketika dia merebut kapak. Tiba-tiba makhluk mencecah Lee dan mengetuknya, menyebabkan Marcus menjerit. Bantuan pendengaran Regan mula bising sekali lagi dan ia sangat menyakitkan sehingga dia mematikannya, tetapi ini membolehkan binatang itu melompat ke atas truk. Lee yang hampir tidak hidup berjaya berdiri dan menandatangani "I love you" untuk anak-anak sebelum dia menjerit. Raksasa itu segera pergi kepadanya dan membunuhnya, membolehkan Marcus memandu truk kembali ke rumah dan bersatu semula dengan ibu mereka. Mendengar lebih banyak makhluk yang datang, Evelyn mengambil Regan dan Marcus ke ruangan bawah tanah. Regan melihat nota Lee mengenai makhluk dan mendapati semua percubaannya dengan implan yang berbeza. Pada masa itu raksasa memasuki ruang bawah tanah dan Regan melihat kehadirannya dengan skrin keselamatan. Ketika binatang itu mula membuang tempat itu, Regan menghidupkan bantuan pendengarannya dan raksasa itu mula merengut kesakitan. Kemudian dia meletakkan bantuan pada mikrofon, membesarkan padang sehingga binatang itu runtuh. Tidak lama kemudian ia menyerang lagi, tetapi ia lemah dan bingung, bermakna ia mendedahkan daging di bawah perisai. Ini membolehkan Evelyn menembaknya dan membunuhnya. Flashback kemudian menunjukkan apa yang berlaku pada hari pertama. Keluarga Abbott pergi untuk menyokong Marcus semasa permainan baseballnya dan bertemu dengan jirannya Emmett.
Dia juga mahu menyokong keluarga supaya mereka mengajarnya bagaimana untuk mengatakan menyelam di ASL. Tiba-tiba objek yang tidak dapat dikenal pasti jatuh dari langit dan kemalangan di bumi. Semua orang di bandar bergegas pulang ke rumah dan Alberts berpecah dalam dua kereta berasingan. Raksasa muncul dan menghantar kereta polis terbang, menyebabkan kekacauan dan takut mengambil alih jalan-jalan. Raksasa kedua retak tingkap kereta Evelyn sehingga dia memandu secepat mungkin, hanya untuk mencari jalan yang disekat oleh bas masuk dengan raksasa di atasnya. Evelyn meletakkan kereta itu terbalik dan akhirnya terhempas. Regan melihat ini dan mahu menyelamatkan keluarganya, namun ada raksasa yang datang sehingga Lee menyeretnya ke dalam kedai. Banyak orang bersembunyi di sana dan Lee terpaksa membungkam seorang lelaki berdoa. Ia kelihatan seperti makhluk di luar akan berjalan pergi, tetapi malangnya telefon cincin seseorang dan binatang itu pecah melalui tingkap untuk mula membunuh orang. Lee dan Regan melarikan diri melalui pintu belakang dan raksasa mengejar mereka. Apabila mereka sampai ke jalan di mana yang lain bersembunyi, seorang polis mula menembak makhluk. Peluru tidak melakukan apa-apa, tetapi sudah cukup gangguan bagi keluarga untuk menyatukan semula dan melarikan diri bersama. Pada masa ini, kini pagi hari 474. Keluarga meninggalkan rumah dan mendapati kandang terbakar, tetapi Evelyn masih memimpin untuk mengambil peti dan tangki oksigen. Sementara itu Regan kembali ke ruangan bawah tanah, di mana dia merebut penceramah besar yang boleh digunakannya untuk menguatkan padang bantuan pendengarannya. Dia juga merebut peta Lee dengan lokasi yang terakhir yang diketahui. Kemudian dia memanjat silo dan menyalakan api, tetapi hanya satu nyalaan. Alberts memutuskan untuk melampaui jalan pasir untuk mencari bantuan di tempat api. Selepas berjam-jam berjalan, mereka membuatnya ke halaman kereta api, di mana seseorang menonton mereka dari bayang-bayang. Evelyn secara tidak sengaja melangkah ke perangkap bubi yang menyebabkan beberapa botol berpaut sehingga keluarga mula melarikan diri. Malangnya, Marcus melangkah ke perangkap beruang dan menjerit dalam kesakitan yang dahsyat. Evelyn cuba menenangkannya, tetapi bayi juga mula menangis. Regan meletakkannya di dalam peti dengan topeng oksigen sementara Evelyn membuka perangkap beruang, menyebabkan Marcus menjerit lagi. Pada ketika itu mereka melihat makhluk yang datang ke arah mereka, bersyukur Regan bertindak balas dengan cepat dan menghidupkan pembesar suara. Padang dari bantuan pendengarannya meletakkan raksasa itu melalui kesakitan yang tidak dapat ditanggung dan mendedahkan dagingnya, yang membolehkan Evelyn menembaknya mati. Selepas itu keluarga berjalan ke gudang, di mana mereka terkejut oleh Emmett. Makhluk juga masuk ke dalam dan mula mengejar mereka, oleh itu Emmett berjalan dengan keluarga dan membimbing mereka ke ruang bawah tanah. Terdapat bunker kalis bunyi di mana mereka boleh bersembunyi, tetapi udara terhad sehingga Emmett menggunakan pemasa untuk mengetahui berapa lama mereka boleh tinggal di sana. Dia cuba memberitahu keluarga mereka tidak boleh tinggal kerana dia tidak mempunyai bekalan yang mencukupi, jadi Evelyn menunjukkan kepadanya bayi di dalam peti untuk mengubah fikirannya. Apabila pemasa dimatikan, keluarga keluar dan mengesahkan raksasa itu hilang. Marcus dimasukkan ke dalam bunker supaya dia boleh menjerit sementara Evelyn menuangkan alkohol pada luka untuk membasmi. Regan mendapati lukisan Emmett dan belajar semua keluarganya sudah mati. Selepas Marcus tertidur dengan fon kepala, Evelyn bertanya kepada Emmett jika dia tahu ia adalah Lee ketika melihat api setiap malam. Emmett mengakui bahawa dia tahu, tetapi dia tidak menyertai mereka kerana semua yang terselamat telah menjadi orang liar. Tiba-tiba Marcus mula mendengar Beyond the Sea bermain di radio, yang Regan mendapati pelik kerana peralatan Lee tidak pernah mengambilnya. Emmett menjelaskan dia telah mendengarnya selama 4 bulan yang lalu dan dia tidak memilihnya di rumahnya sama ada, ia hanya boleh didengar dari lembah. Regan percaya ia adalah tanda tetapi Emmett menegaskan tiada apa-apa yang tersisa di sana dan mahu mereka pergi pada waktu pagi. Selepas orang dewasa tertidur, Regan bangun Marcus dan berkongsi teorinya. Menggunakan nota Lee, dia menganggap isyarat berasal dari sebuah pulau. Dia fikir lagu itu adalah mesej dari komuniti yang terselamat dan dia merancang untuk keluar untuk mencari mereka. Marcus mengatakan ia adalah idea yang buruk tetapi Regan tidak mendengar. Pada waktu pagi, Marcus bangun untuk mencari mesej di radio yang mengatakan, terus mendengar. Dia segera memaklumkan Evelyn, yang pada gilirannya memohon Emmett untuk mengejarnya. Sementara itu Regan mengikuti jejak ke stesen, di mana dia mendapati sebuah kereta api terbengkalai yang penuh dengan badan dan lubang yang dibuat oleh raksasa. Dia pergi ke depan dan menolak pintu cukup untuk mengambil kit pertolongan cemas.
Tiba-tiba dia terkejut dengan pergerakan, tetapi ia hanya badan yang jatuh. Malangnya dia membuat bunyi bising dan menarik. Makhluk yang datang selepasnya, jadi Regan kembali dan menghidupkan pembesar suara untuk melemahkannya. Makhluk itu bergegas dalam kesakitan dan Regan cuba menembaknya, tetapi peluru itu hanya meresap wajahnya. Apabila binatang itu akan melompat ke atasnya, Emmet muncul dan menembaknya mati. Selepas itu kedua-duanya berjalan untuk bersembunyi di dalam stesen sehingga makhluk-makhluk itu pergi. Emmet cuba meyakinkan Regan untuk kembali, tetapi dia enggan dan sebaliknya meyakinkannya untuk membantunya. Beberapa jam kemudian, Regan bangun dan panik kerana semua benda dia hilang, memikirkan Emmet menipu dia. Walau bagaimanapun, dia tidak lama lagi kembali dan mengumumkan dia mendapati bot. Sementara itu, Evelyn menyedari bahawa tangki kehabisan udara, belum lagi Marcus memerlukan ubat. Dia meminta dia untuk tinggal bersama bayi ketika dia pergi ke farmasi, menjanjikan untuk kembali tidak lama lagi. Dalam perjalanan ke bandar, Evelyn melintasi jambatan dan meninggalkan cincin perkahwinannya di kubur Beau. Akhirnya dia membuatnya ke farmasi dan dapat mengumpulkan ubat ditambah 2 tangki oksigen tanpa sebarang masalah. Kembali ke Marcus, dia menjaga bayi untuk seketika tetapi bosan dan meletakkannya di dalam peti dengan tangki oksigen. Kemudian dia meninggalkan ruang bawah tanah untuk menyiasat bangunan dan mendapati di mana Emmet tidur. Dia juga melihat di belakang tirai dan mendapati badan isteri Emmet, yang menyebabkan dia melangkah mundur dan mengetuk beberapa peralatan yang bising. Mendengar makhluk yang datang, Marcus bergegas kembali ke ruangan bawah tanah dan memasuki bunker dengan bayi, secara tidak sengaja mengunci pintu. Makhluk itu mula memecahkan pintu masuk bawah tanah dan menjadikannya di dalam sementara Marcus menyedari bahawa mereka kehabisan udara, jadi dia mula berkongsi topeng oksigen dengan bayi. Pada masa itu, Evelyn kembali dan mendengar bunyi-bunyian, jadi dia menyerang peluru untuk mendapatkan perhatian raksasa. Sebaik sahaja makhluk itu keluar, Evelyn menembak salah satu tangki dan menetapkan binatang itu terbakar, tetapi ia tidak membunuhnya. Api menyebabkan penyiram untuk mengaktifkan dan bunyi bising mengalihkan monster, yang membolehkan Evelyn berjalan melewatinya dan kembali ke ruang bawah tanah. Dia bergegas untuk membuka bunker dan mendapati Marcus tidak sedarkan diri, jadi dia dengan cepat membangunkannya dan menggantikan tangki oksigen. Kemudian dia menutup pintu bunker tanpa menguncinya untuk menunggu binatang itu pergi. Selepas menyeberangi jambatan, Regan dan Emmet mencapai dermaga. Ketika mereka mendekati bot, mereka mendengar bunyi bising dan menemui seorang gadis kecil yang berjongkok di dek. Emmet semakin dekat dan gadis itu tiba-tiba melemparkan nus di lehernya sementara sekumpulan lelaki yang menyeramkan keluar dari bersembunyi. Lelaki itu mengambil minat di Regan, merobek baju dan mengeluarkan implannya. Meluluskan apa yang mereka lihat, mereka mula membawanya kembali ke bot mereka. Emmet mengingati permainan baseball dan menandatangani perkataan, menyelam, sebelum menyerang lelaki itu dengan jaring yang dilampirkan pada nus. Ketika Regan melompat, lelaki itu menjatuhkan lampu dan pecah, memulakan api di geladak dan membuat bunyi bising untuk 2 raksasa untuk mencari mereka. Walaupun semua orang melarikan diri dalam ketakutan, Emmet mengikat lelaki itu ke jawatan dan menikam kakinya untuk meninggalkannya sebagai umpan raksasa. Kemudian dia melompat ke dalam air, namun tali itu membuatnya tidak berenang. Apabila raksasa akhirnya membunuh lelaki itu, Emmet akhirnya bebas. Makhluk datang selepasnya, namun ia tidak boleh berenang dan akhirnya lemas sementara raksasa lain menonton dari kapal. Regan tidak lama lagi muncul di dalam bot dan menyelamatkan Emmet, yang mendedahkan bantuan pendengaran yang bersembunyi di dalam mulutnya. Beberapa saat kemudian, Regan dan Emmet sampai ke pulau dan mencari komuniti yang terselamat dalam damai. Orang-orang ini telah berada di sini dari awal, mereka melarikan diri di atas kapal ketika mereka mendengar siren pada hari kejadian. Selepas makan malam yang hangat, Emmet berjalan-jalan di pantai dan menatap lukisan isterinya. Tiba-tiba dia mendengar bunyi yang terhempas dan mengikutinya ke tepi pantai, di mana dia mendapati sebuah kapal dengan tanda cakar di sisinya. Emmet bergegas kembali kepada orang yang terselamat untuk memberi amaran kepada mereka, tetapi sudah terlambat. Raksasa tiba dan mula membunuh orang sementara semua orang cuba berlari dan bersembunyi. Ketika Emmet berjalan ke arah sebuah rumah, dia mengambil anak kecil dan membantu dia bersembunyi di dalamnya. Seorang lelaki pulau juga menyembunyikan anaknya, kemudian dia, Regan, dan Emmet masuk ke dalam kereta untuk memandu ketika mereka meniup tanduk, dengan harapan dapat membimbing raksasa dari bandar kecil mereka.
Binatang itu berada di atas kereta dan air mata di lubang sebelum kelajuan menyebabkan ia jatuh. Sementara itu, Evelyn, Marcus, dan bayi berkongsi tangki oksigen tunggal yang akan menjadi kosong. Evelyn keluar dari bunker untuk memeriksa dan ketika dia mengambil ubat itu, raksasa itu muncul di belakangnya. Dia berjalan kembali ke bunker tetapi sebelum dia dapat menutup pintu, binatang itu sampai ke dalam dan memotong kakinya. Di pulau itu, ketiga-tiga mereka sampai ke stesen radio, hanya untuk raksasa untuk mengejar dan menangkap lelaki pulau itu. Regan dan Emmett tergesa-gesa ke dalam dan berjaya bersembunyi ketika makhluk itu mula membawa pintu. Mereka menunggu untuk sampai ke bilik lain dan berhati-hati menyelinap ke pejabat peralatan. Regan membuka pintu dan Screech mendapat perhatian raksasa, jadi Emmett cuba menyekatnya dan mendapat kakinya. Apabila Regan melihat ini, dia menghidupkan bantuan pendengarannya dan meletakkannya di mikrofon sebelum mengaktifkan siaran, menghantar padang yang menyakitkan melalui semua radio. Pada masa yang sama, Marcus mendengar padang yang datang dari radio dan mencabut fon kepala untuk menggunakannya sebagai perisai. Dia berjalan ke hadapan dan memaksa binatang itu melangkah mundur sebelum dia sampai ke pistol di atas meja dan membunuhnya dengan satu tembakan. Di stesen, binatang itu kembali ke kesakitan dan Regan mengambil pipe untuk menghancurkan kepalanya.